perlu turun padang sekerap yang boleh walaupun ianya agak mustahil. Sebagai alternatif, mereka boleh muncul secara online melalui Facebook, MySpace ataupun blog. Apa yang lebih penting, mereka perlu respon dan aktif menggunakannya. Contoh terbaik ialah Datuk Saifuddin Abdullah yang telah mengendalikan forum debat di laman Facebooknya. Kekerapan turun padang tidak boleh dijadikan ukuran kepimpinan seseorang itu memenuhi kehendak rakyat. Yang patut dijadikan ukuran sebenarnya ialah pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang akan dibuat. Seharusnya wujudkan satu web atau portal yang boleh menyenaraikan masalah yang timbul semasa lawatan dan tempoh penyelesaian yang akan dibuat. Kandungan web mestilah dihibahkan kepada rakyat supaya boleh melihat perkembangan masalah. Saya percaya web dan portal ini dapat dilaksanakan oleh setiap wakil rakyat seperti apa yang Perdana Menteri buat melalui blog One Malaysia. Credibility akan timbul semula dan seharusnya saranan yang mewujudkan portal ini juga dibuat oleh pembangkang agar prestasi mereka turut dapat dinilai. Terima kasih Jalin, terima kasih Azlan Roni atas pandangan melalui Facebook tadi. Saya sempat melayari satu blog yang menulis isu yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu idin77.blogspot.com. Setiap wakil rakyat diibaratkan seumpama hamba kepada rakyat. Jati diri mereka perlu diperkasakan dengan elemen intelektual dan praktikal. Antara pandangannya, isu wakil rakyat atau YB turun padang, elemen terpenting di sini adalah setiap wakil rakyat mindsetnya secara automatik harus diubah. Kerana rakyat maupun pengundi di kawasan mereka semakin hari semakin brilian atau pandai dalam memerhatikan dan menilai prestasi keupayaan seorang YB itu. Zaman di mana seorang wakil rakyat itu memberi arahan atau dalam bahasa politiknya meminitkan arahannya kepada siswa politik atau siswa kerjanya atau pegawai khasnya sudah lama berlalu. Okey, landscape politik arus perdana tanah air pun sudah jauh berubah berbanding dengan 15 ke 20 tahun yang lepas. Seorang YB itu bukan hanya harus dan wajib ligat berdebat secara terbuka, pandai berpidato dan berceramah, namun elemen dan faktor yang terpenting pada masa kini ialah tahap penguasaan ilmu dan sifat intelektualnya. Memang benar. Jadi kita kena seiring dengan kehendak dan juga kemahuan konstituen ataupun pengundi-pengundi hari ini. Mereka terbuka dengan pengalaman di luar negara, dengan apa yang berlaku di Thailand, di mana-manalah di seluruh dunia, globalisasi isunya. Jadi wakil rakyat pun perlu peka dengan isu-isu ni. Benar. Zaman yang mana kita membuat program ataupun program turun padang berjumpa dengan rakyat yang mana kita sebagai seorang wakil rakyat zaman wakil rakyat membuat program untuk mengadakan satu program pada masa yang dia free, tak sibuk, dah tak ada lagi. Sekarang kita harus tengok masa yang mana rakyat ada masa untuk kita ke tidak. Okey, kita harus pilih masa yang bersesuaian kepada mereka. Sekarang zaman negarawan kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia pernah berkata, dan saya terbaca dalam harta buku dia kata dia pernah pergi dari rumah ke rumah untuk memberi perkhidmatan sebagai seorang doktor ketika itu ya. Apakah salahnya sekiranya seorang wakil rakyat turun ke padang, tak payah 7 hari seminggu, dalam 2-3 hari seminggu turun ke padang, pergi ke setiap rumah, jumpa mereka, tanya apa masalah, gariskan, tuliskan semua masalah-masalah yang wujud kepada mereka, dan selepas lawatan itu dibuat check back dengan pegawai-pegawai, pergi jumpa dah selesai ke atau tidak. Perkara ini kita harus bawa balik. Contoh dalam pergerakan Puteraian MySafe, kita akan bekerjasama dengan satu lagi NGO, Era Consumer, untuk pergi dari pintu ke pintu semasa musim cuti universiti untuk mendapat bekas-bekas graduan yang telah belajar, untuk memastikan bahawa semua orang Malaysia berketurunan India mendapat skim warga negara mereka, IC dan BC mereka. Ramai tidak ada. Mereka walaupun sedar benda-benda ni penting, mereka tak ada, because mereka tak ada masa nak keluar daripada rumah. Kalau tak ada masa, gunakanlah teknologi moden hari ini. Kita ada benda-benda baru. Kadang-kadang di kawasan kampung mana ada teknologi. Ya, tetapi mungkin kawasan yang tak ada kampung tu kita kena turun padang. Bukan semua, contoh dalam kawasan luar bandar teknologi kita belum cukup sampai sana. Kadang-kadang tu mereka tidak tinggal di kampung tu, tak adalah komputer literasi capaian internet. Itu bezalah. Tapi mungkin anak mereka tinggal di Kuala Lumpur, tinggal di Johor Bahru, tinggal di Penang. Mungkin anak-anak ini menjadi penyalur maklumat kepada ibu bapa mereka di kampung. Pilihan raya PRU yang ke-12 banyak tempat barisan nasional gagal kerana anak-anak mereka dari bandar balik ke kampung. Sebulan sekali tengok 10 tahun macam inilah sekolah saya dulu. Balik kali ini pun macam ni jugalah klinik kesihatan depan rumah saya ni. Jadi mereka melihat perubahan tu tidak berlaku depan mata mereka. Sedangkan di Kuala Lumpur ataupun di badan-badan besar ataupun masa dia belajar di Nottingham di University di UK ataupun Australia misalnya, dah jauh berubah. Jadi dia kata di mana efisiennya kita ada wakil rakyat. Penggunaan internet ni actually I setuju dengan you juga. Kawasan luar bandar ni bukan tempat impossible tak boleh pergi. Saya pernah pergi ke Pekanbaru di Sarawak atas gunung. Di sana ada internet cafe. Kalau di Bario tak ada jalan raya, tak ada sungai nak sampai, ada internet cafe. Mengapa tidak di semenanjung Malaysia ni? Ini terpulang kepada daya pemikiran dan kehendak wakil rakyat.
Sebagai seorang wakil rakyat, dia harus memastikan kawasan dia ada liputan internet. Telekomunikasi sebagainya. Kerana zaman kita tak boleh lagi tulis surat. Ya, dulu lambat. adalah Ada postman tak sampai, hilang tengah jalan. Dia kata dalam zaman Tan Sri Lantai ke, dia dalam kereta dia Boot ada dia tu, ada typewriter kan. Cara baik. Satu lagi aspek saya rasa wakil rakyat kurang 10 saat. Kurang selesa penggunaan bahasa. Jadi kita harus pastikan bahasa Malaysia kita harus membetulkan, kerana bahasa Malaysia inilah salah satu jambatan kita untuk berdamping dengan rakyat. Selain daripada bahasa Inggeris yang juga penting, kita harus pasti kita faham segala bahasa, bahasa ibunda, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris sangat penting. Okey, terima kasih ke saudara Kamal Naden. Sebenarnya banyak lagi saya baca dan komen-komen dalam Facebook ni, menarik macam-macam cerita. Inilah luahan ataupun rintihan ataupun kemahuan daripada rakyat kita, apa yang mereka hendakkan daripada wakil rakyat, peringkat DUN ataupun peringkat parlimen. Kami tahu, kita maklum bahawa tugas wakil rakyat bukan setakat memilih, berfikir tentang apa yang ada di kawasan mereka, tetapi untuk memfikirkan isu-isu besar negara dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka lah yang dipilih oleh rakyat, dan rakyatlah tempat mereka memberi segala perkhidmatan dan juga segala apa yang diperlukan oleh konstituen mereka. Jadi itu saja pada malam ini. Terima kasih saudara Kamal Naden atas masa bersama kami pada malam ini. Untuk topik malam besok, kita akan berbincang tentang isu merokok, nikmat ataupun sesara. Ini isu evergreen sampai bila-bila pun tak selesai masalah. Tapi itu yang kita bincangkan. Hantarkan pandangan atau pendapat anda melalui email kami, melalui Facebook kami, dan juga layari blogspot sengkangwartawan.blogspot.com. Jadi anda boleh lihat program-program sebelum ini yang kami telah siarkan, dan juga boleh letakkan pandangan juga pendapat anda. Untuk itu sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.